Apakah hukum jika kita solat jemaah tapi selesai solat kita zikir wirid sendiri, doa sendiri? Tidaklah ramai-ramai macam ikut imam. Boleh. Tak wajib ikut imam. Dengar baik-baik. Yang wajib ikut imam, yang dalam hadis kata ju'ilal imamu liyu'tamma bih, dijadikan imam itu untuk diikutkan dia, ialah dari takbir sampai salam dia. Faham lagi? Nabi kata iza kabbaral imamu fakabbiru, bila imam takbirmu takbir juga. Wa idza raka'a farka'u, bila imam raka' mu raka'. Wa idza sajada fasjudu, bila imam sujud hendaklah kamu sujud. Nampak? Wa idza sallama fasallimu, bila imam salam kamu salam. Takat tu lah. Lepas tu benda zikir bebas. Dalam kitab Imam Syafi'i kata bebas. Cuma uhibbu, kata Imam Syafi'i, aku suka dalam kalau dalam kitab makna disunatkan kita zikir sama berjamaah. Faham lagi? Bukan wajib. Imam subhanallah subhanallah, kita bersama subhanallah 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 subhanallah. Dan bila imam berdoa kita amin amin. Tapi kalau kita nak zikir sendiri boleh. Imam subhanallah subhanallah subhanallah, kita astagfirullahalazim astagfirullah, boleh. Faham lagi? Cuma bila majlis itu majlis yang dipimpin oleh imam, jangan ganggu majlis. Faham tak? Tu imam la ilaha illallah, kita subhanallah subhanallah subhanallah, itu biadab namanya. Okey, kita pelaham. Nak, pasal kita tidak sama dengan imam, dan imam pemimpin majlis. Nak, kena hormat korang.